Anak saya seorang pun tak minat membaca. Saya ada 4 anak. Yang besar umur 29, yang bongsu umur 23. Seorang pun tak minat membaca. Dan yang paling kelakar, bila teks tingkatan 3 pakai saya punya cerpen untuk PMR. Pakai masa tu PMR belum hapus lagi. Jadi cikgu ni dah tahu dah kata saya bapa kepada anak saya. Cikgu ni mengajar UPSR, tanya dah dengan anak saya. Gibran, bapa you ni yang tulis buku? Tak tahu, saya tak tahu. Balik anak saya tanya saya. Betul ke ayah tulis cerpen ayah ni? Saya kata, yalah ni cerpen ayah dan UPSR. Jadi saya bagi tahu kata tak mudah lah. Not simple lahirkan orang yang minat baca. Saya sendiri pun gagam. 4 anak saya tak ada seorang pun yang minat baca dan tak ada seorang pun yang minat menulis. Tapi tak semestinya kita anggap kita gagal ke anak kita, kita gagal pada semua. Tapi saya anggap kata dulu saya minat adalah dulu kerana saya lambat membaca. Saya umur saya 10 tahun baru saya boleh membaca. Dan kerana waktu saya sekolah dulu, banyak waktu saya ada low self-esteem. Di mana kalau orang makan, saya tak boleh ada di kantin lama sebab mak saya bagi saya nasi bekal. Kalau saya ada kelas tambahan, balik sekolah Iskandar tu kan pukul 12.30 balik. Kelas tambahan mula 2 petang. Antara 12.30 sampai 2 petang, saya tak boleh berada di tempat yang ada makanan sebab keluarga saya miskin. Jadi saya masuk ke library. Kutub Kanah nama waktu tu. Kutub Kanah ni pernah menjadi perkataan rasmi sebelum ditukar pada perpustakaan. Zaman saya sekolah rendah, kami panggil Kutub Kanah. Saya naik sekolah menengah dalam tahun 1981-82 barulah diperkenalkan perkataan perpustakaan. Jadi saya ambilkan banyak masa. Jadi satu saya pasti adalah anda perlu membaca. Lepas tu yang kedua, bahan bacaan untuk anak. Tadi saya tengok Dr. Muhammad Khalid educate anak dia, nak apa-apa kena jawab isi dalam buku. Jadi anak dia kena baca buku yang dia bagi. Dr. Muhammad Khalid kata, the only way to teach them, the salary were paid by reading. Di masa saya sampai tu, anak dia dua-dua orang ni dah baca dah komik tu. Komik tu. Jadi Dr. Muhammad Khalid, masa sebelum saya nak sampai sebab dia tersampai awal. Dia janji dengan saya 12.30, saya terlewat 4 minit. Saya sampai 12.34. Tapi dia mungkin sampai lebih awal. Sebab dia dah plan dengan anak dia, pagi mengajar, petang dia bawa anak dia main badminton. Dia susun masa anak dia. Bila saya sampai, Dr. Muhammad Khalid minta 5 minit, tak habis lagi. Jadi dia tanya, watak dalam ni memiliki kereta, siapa nama dia? Lepas tu dia tanya, watak dalam cerita ni, siapa yang akhirnya dapat menyelamatkan ayah dia? Saya tengok dia buat soalan tu, anak dia dapat jawab. Rupanya dengan tu baru dapat iPad. Anak dia baru dapat iPad. 7 minit seorang. Dia tekan calculate jam tu, dia letak. Dah 7 minit bagi kat kakak. Calculate, patah balik. Saya pun buat dengan dia. Lepas anak dia dapat seorang 2 round, dia ambil iPad tu, bubuh dalam beg. Dia bubuh tu, dia suruh anak dia pergi communicate dekat belakang lah. Dengan waiter, restoran tu, berbual. Kan saya pergi Hadramaut makan tengah hari. Anak dia kena pergi communicate dengan orang yang dekat dapur, orang yang tu dengan ni. Dia agak communication time. Dia kata, dia orang ni kalau tak latih Zainal, dia communicate dalam circle yang sama adalah di sekolah dia, international school. Jadi dia bawa anak dia kena pergi ambil tahu tentang restoran tu. Untuk membolehkan setiap tempat anak dia pergi, communication skill berjalan. Jadi saya beritahu kat tuan-tuan kata, bagus, dulu sebab dia ada bedtime read, kita panggil apa? Bedtime reading, bedtime story kan. Sekarang dah tak ada dah. Kita mungkin tukar banyak benda. Tapi saya fikir kata kalau tuan nak secara Muhammad Khalid tu okey. Yang kedua, tuan jadi disiplin. Kita membaca. Tapi saya pun baca di rumah tu. Anak-anak saya tak peduli sampai lah. Pak dia baca 60 artikel sehari. So pak dia lupa nama kali, seorang pun tak boleh bantu. Siapa nama yang khatib asyuhadah ni? Seorang tak boleh bantu. Abu Alai Al-Wala. Saya lah pula kena duduk. Allahumma salli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abu Alai Al-Wala. Kan? Tak semestinya lah. Jadi jangan put burden tu untuk anak kita. Kalau anak you talent dia pada benda yang lain, art, dia minat melukis, bagilah dia jadi pelukis. Sebab reading, kita nak jadikan behavior, baguslah. Tapi jalan tu terlalu jauh. Bukan bangsa kita saja mengalami krisis membaca. Ini ada krisis global. Bila datang, tarikan-tarikan daripada media yang diakses oleh internet. Tapi saya sarankan, kita lah yang membaca. Saya taklah kata dia nak kena bagi, tapi kalau bapaknya membaca, kemungkinan di sebelah tu sediakan buku untuk anak. Saya bagi tahu kata autobiografi Imam Ghazali yang ditulis oleh kanak-kanak. Belagak mak ayah yang tengok live saya ni. Tak nak beli buku kanak-kanak. Saya kata jangan sombong. Kalau saya baca dalam ni, tuan-tuan boleh tahu isi dia, saya bagi free.
Baca tahun Imam Ghazali dilahirkan 1058. Dia berdirikan di Tus Khorasan. Dihantar ke Madrasah Nazamuddin. Umur 5 tahun bapa dia meninggal dunia. Imam Ghazali ni 2 beradik. Abang dia Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Bila bapa dia meninggal dunia, bapa dia hanya meninggal segenggam wang kepada seorang penduduk kampung untuk menjaga kebajikan Imam Ghazali. Dalam tempoh umur Imam Ghazali ni 7 tahun, duitnya habis. Jadi pada 1063, Imam Ghazali dihantar ke madrasah di tepi. Last kali semua orang beli. Rupanya tak semua orang kenal Imam Ghazali. Buku untuk kanak-kanak menjadi bernilai pada orang tua. Sebab Imam Ghazali ni imam besar kita, Ahli Sunnah wal Jamaah, imam tasawur kita ada 2 je, Syekh Hasan Al-Junaidi dengan Imam Ghazali. Last kali semua beli, saya kata beli, baca, supaya selesaikan dulu zaman kanak-kanak kita yang tertinggal. Lepas tu baru bagi ke anak. Sehari anak main ceramah pula, ayah tahu tak Imam Ghazali dulu pernah dirompak kan, yang dia cerita tadi tu ada. Dan petikkan tu Imam Ghazali ni, kenapa dia mencintai ilmu dan ilmu ni kena ada dalam hafaz. Kerana peristiwa dia umur 15 tahun. 15 tahun ada satu kota yang sangat popular di Kaukus. Jadi daripada tanah Khorasan, nak pergi ke Kaukus ni jauh. Dan Imam Ghazali pergi dengan kawan-kawan dia berjalan kaki nak berguru dengan guru tu selama 3 bulan. Bila dia balik berguru dengan guru tu, kerana dia pergi tempat tu jauh di Kaukus, Kaukasia kan, dia tulis tangan semua catatan dia. On the way dia balik, buku dia kena samun. Bila kena samun, kawan-kawan dia kata, biarlah, duit dah kena samun, buku kena samun. Imam Ghazali kerja. Ambil duit, buku tu pulangkan. Kata perompak tu, mana ada ilmu yang bila aku ambil buku kau hilang ilmu tu. Jadi Imam Ghazali menganggap peristiwa itu adalah pengajaran Allah kepada dia. Bahawa ilmu selagi kamu kena baca pada buku, kamu bukanlah ilmuwan. Maka Imam Ghazali mengekalkan disiplin, menghafaz semua ilmu dia. Dan mana-mana ilmu yang gugur daripada ingatan dia, Imam Ghazali tak akan jadikan untuk mengajar. Dia bukan kena rabah balik kitab. Sebab tu hafazan dia sangat kuat. Walaupun dalam Ihya Ulumuddin berapa gelinciran hadis, kerana dia duduk tulis Ihya Ulumuddin di Damsyik. Kitab hadis semua ada di Baghdad. Jadi adalah beberapa gelinciran hadis-hadis dhaif dalam Ihya Ulumuddin, tapi dimaafkan oleh para ulama kerana Imam Ghazali menulis jarak dia 1000 km kalau dia nak patah balik pergi kepada tempat hadis, iaitu di Baghdad. Kerana dia menulis Ihya Ulumuddin di Damsyik dan dia kena tulis dengan cepat. Ihya Ulumuddin tu kerana kedudukan akidah orang Islam sedang dicabar oleh 5 gerakan yang boleh merosakkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika ditulis oleh William Montgomery Ward, memberi tribut Imam Ghazali ini sebagai ulama Islam yang masyhur dan konsep pemikiran Imam Ghazali adalah yang terbaik. Jadi William Montgomery Ward ni seorang padri Kristian. Dia lahir 1909, meninggal 2006. Dia menulis tribut untuk Imam Ghazali sebagai ilmuwan ulum. Kata dia, ini kata padri Kristian yang lulus dalam bidang profesor sejarah dan dia lulus dalam bidang profesor bahasa Arab. Kerana dia kaji Imam Ghazali punya teks, dia belajar terus bahasa Arab. Dan dia jawatan akhir dia sebagai pensyarah adalah pensyarah bahasa Arab. Walaupun bidang utama dia adalah sejarah. Dia membela Imam Ghazali di tengah kritikan zaman moden ni. Kata dia, kamu semua baca Imam Ghazali dan kamu pertikai hadis-hadis Imam Ghazali ni, kamu adalah orang tak cerdik kerana Imam Ghazali menyiapkan Ihya Ulumuddin dalam keadaan dia memerangi orang Islam daripada Khawarij, orang Islam daripada Mu'tazilah, orang Islam daripada Fatimiyah, Jabariyah dan Qadariyah. Jadi bila dia membela Imam dalam bab tu, walaupun dia padri Kristian, dia meninggal sebagai padri Kristian, dia mempertahankan Imam Ghazali dalam hujah menjawab tuduhan para ulama dan cendekiawan Islam yang mempertikaikan Imam Ghazali tanpa mengetahui latar Imam Ghazali menyiapkan Ihya Ulumuddin tu. Takkanlah beberapa hadis dhaif ni kamu nak mempertikaikan seorang ulama yang pada zaman dia mengeluarkan kitab ni untuk memerangi serangan 5 ajaran yang pada waktu tu akidah sangat bahaya pada Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi saya jawab pada soalan tuan, mulakanlah tabiat membaca dan lepas tu yang paling seronok kongsikanlah sesuatu dengan anak anda yang anda tahu kata anda mendapatnya daripada membaca. Tapi janganlah beri cerita Imam Ghazali yang tadi pula. Budak tu terkebil-kebil lah. Untuk anak umur 10 tahun. Communicate the knowledge of, saya cerita tadi kan. Budak 10 tahun ni, yang paling encourage dia adalah didikan moral. Sebab dia kognitif dia sedang berkembang. 5 tahun dia ada kognitif perkataan. 10 tahun ni kita anggap kognitif pergaulan lah. Maka budak-budak yang umur 9-10 tahun ni, benda yang dia nak adalah nasihat yang membuka mata dia pada kehidupan harian di mana kognitif dia untuk membuat penilaian judgement sosial ni bermula. Jadi awak banyak baca buku tentang judgement sosial lah. Tentang empati, memaafkan orang, menolak dendam. Jadi dengan benda tu dan anak, kita beritahu ni ayah baca buku ni. Dia encourage kerana buku tu telah menukar daripada pembaca kepada pengguna, consume. Dia consume, buku tu telah menjawab keperluan hidup dia. Tentang bagaimana memaafkan kawan, kesilapan orang ni bukan sesuatu yang patut diingati. Setiap kali orang berlaku silap, yang pertama kita readykan maaf.
Jadi anak kita rasa, oh ni benda baru. Kadang kita kata kita belajar daripada Imam Ghazali, sifat memaafkan. Maka anak kita tidak merasa dia disuruh, macam saya kata tadi, nak jadikan dia pembaca. Jangan, budak sekarang beranak dah pandai ni. Ni, mereka ni beranak dulu dah pandai. Bukan. Jadi kita nak ajak apa, dia kata apa ni, pakcik ajak ni kami beranak. Dalam perut mak kami dah belajar. Kami 9 bulan, mak kami dah baca surah Maryam, kami pun hafaz sekali. Penat nak layan. Jadi anak-anak sekarang ni, kena consume dekat dia kata knowledge ni, untuk cater, kalau umur dia 10 tahun lah. Kognitif dia sedang mencari judgement social. Bagilah. Bila hormon dia meningkat pula. Umur perempuan biasanya 12, 13, 14. Hormon lelaki biasanya 15. Dia adalah pula integrated tentang perasaan ni yang mak ayah tak mau ambil campur. Kita kena layan hormon tu. Bahawa didekati lelaki ni macam mana, mendekati wanita macam mana, memastikan perasaan ini tidak merosakkan proses pertumbuhan remaja. Kita kena consume. Benda yang menjadi pertanyaan pada dia. Janganlah umur dia 15. Suruh dia mengaji ilmu tasawuf, tak pandai, tak tercapai sebab tasawuf tak boleh menjawab soalan asas tentang perkembangan hormon kepada anak yang tumbuh awal remaja. Bagi. So saya fikir kalau kita ubah prinsip dengan mengatakan membaca ni bukanlah jembatan ilmu. Membaca adalah anak kita adalah pengguna. Dan kita menawarkan dia barangan kepenggunaan yang bernilai untuk proses umur dia. Maka oleh dia consume buku. Dia consume knowledge.